menyesatkan aku. Yakin. Sebab yang sembuhkan Allah. Bukan Awang, bukan Razif, bukan Helmi. Betul, Wong? Ya. Yakinlah. Nah, pertemuan ini, saya tak kenal awak, Yati. Yakinlah bahawa Allah hantar saya. Untuk apa? Untuk bantu anda. Itu je. Saya tak minta apa-apa. Saya tak minta duit. Saya tak minta pangkat. Tak ada lah. Jadi tuan-tuan, sebab itu setiap kali saya live, saya merayu pada anda semua. Jangan ingat baik-baik. Saya bukan nak meniaga. Bukan. Saya nak kongsi pengalaman yang saya dah lalui. La ilaha illallah. Saya hampir mati. Dengar baik-baik. Saya hampir mati, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana boleh saya bermain-main? Tidak mungkin. Tidak mungkin, Yati. Aku tidak ada niat nak bermain-mainkan sesiapa dalam TikTok ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nyawa aku hampir. Jadi aku bersyukur kepada Allah. Tanda aku bersyukur, aku memberi balik. Ini yang aku buat. Betul tak, Razif? Ya. Razif? Awang, betul? Ya, ini yang kita lakukan. Cuba tanya Awang, cuba tanya Razif. Aku tidak pernah minta 1 sen pun dari sesiapa. Betul, Razif? Ya. Betul. Tidak sama sekali. Malah aku memberi. Tetapi alangkah malangnya anda yang mendengar, melihat, tidak jujur pada diri anda. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Saya serah kepada Allah. Sambung, Wang. Ya, itu saja saya ingat untuk pagi ni ya. Saya pun rasa sudah berpeluh-peluh Ya, panas-panas. sebab yang saya tahu, yang kita kongsi-kongsi info manfaat ni, bagi mereka yang jujur, mereka akan faham. InsyaAllah. Mereka akan faham. Kita bukan dia, kami di sini bukannya salesman. Waalaikumsalam. Saudara daripada Bawah Bayu. Jadi kami ni bukan salesman. Bukan jurujual. Kita cuma kongsi apa manfaatnya tu enzim dan royal jelly. Dan ada banyak juga produk. Kita cuma utamakan enzim dan royal jelly ni sebab ini satu gabungan yang cukup bagus. Gabungan yang bagus. Saya sendiri pun amalkan. Bukan saja cerita kosong. Dah ada kena habis lah ni enzim. Belum buka ni. Enzim. Saya letak serentak di sini. Ni. Royal jelly. Begitu juga dengan vitamin. Kenapa vitamin dia dalam pil? Dia tidak mengandung, it is free sintetik, bukan sintetik. Kan? Banyak lagi. Dan saya juga amal apa ni kejap